Assalamualaikum, nama saya Wan Muhammad Farid bin Effendi, nombor mertikat saya C23B0832. Hari ini saya akan menceritakan kisah Tun Fatimah, seorang wanita berani dan dihormati dari sejarah Melaka yang dikenal kerana keberanian, kebijaksanaan dan prinsip yang teguh, terutama ketika menghadapi pengkhianatan dan cabaran politik. Beliau hidup pada zaman penuh intrik politik dan pertikaian keluarga, di mana orang terdekatnya kadang-kala bertindak menentangnya atau keluarganya. Walaupun menghadapi tekanan besar untuk mengkompromi nilai-nilainya demi keselamatan atau kepentingan peribadi, Tun Fatimah tetap menegakkan maruah dan prinsip moralnya. Beliau bertindak dengan kebijaksanaan, kesabaran dan keteguhan moral, mengharungi cabaran bukan melalui kekerasan tetapi melalui keteguhan dan keputusan yang bijak. Keberaniannya memberi inspirasi kepada orang sekelilingnya untuk bertindak dengan integriti dan menegakkan keadilan. Walau nampak sukar atau berbahaya, melalui tindakannya, Tun Fatimah menunjukkan bahawa keberanian sebenar bukan diukur melalui kekayaan, kuasa atau kekuatan fizikal, tapi melalui kesediaan untuk mempertahankan yang benar dan adil. Kisahnya menjadi contoh ketahanan dan kepimpinan beretika, mengajar kita bahawa berdiri teguh pada prinsip walaupun menghadapi pengkhianatan dan kesukaran dapat meninggalkan legasi yang memberi inspirasi kepada generasi akan datang. Dan kehidupannya tetap relevan hari ini sebagai simbol integriti dan keberanian bagi semua menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka. Itu sahaja, terima kasih.